Miki Azali dikenali sebagai seorang yang sangat berdisiplin dalam setiap sesi latihan. Setiap kali training bermula, dia sentiasa hadir awal, memastikan tubuh dan minda sudah bersedia sebelum orang lain pun memulakan pemanasan. Kesungguhan Miki terselah melalui cara dia memberi tumpuan penuh pada setiap arahan jurulatih, tanpa culas atau mencari jalan mudah. Semangat juangnya kuat. Walaupun latihan berat atau memenatkan, dia tetap tidak mengeluh. Miki lebih rela mengulang pergerakan berkali-kali demi memastikan tekniknya sempurna. Fokusnya bukan sekadar mahu habis latihan, tetapi mahu menjadi lebih baik daripada semalam. Disiplin Miki juga tampak pada gaya hidup harian. Pemakanan dijaga, rehat cukup, dan masa latihan dihormati. Dia tidak mudah terpengaruh dengan perkara yang boleh mengganggu prestasi. Pendek kata, bila masuk gelanggang atau tempat training, Miki sentiasa 100% dalam mod latihan. Kesimpulan, Miki Azali bukan sahaja rajin, dia konsisten, fokus, dan mempunyai mentaliti seorang atlet sebenar. Kesungguhan dan disiplin inilah yang membuatkan dia cepat meningkat dan dihormati oleh rakan-rakan latihan.